sebentar, sembang santai-santai tentang hidup kita dan apa saja, kongsi cerita apa salahnya. Janji cool and chill, jom jom jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom 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 jom. Jom jom jom. Singgah sebentar, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali di Kodara podcast apa? Podcast Beca itu Podcast Singapura Sementar. Okey. Sebab lama dah kita dulu first time kita buat beberapa bulan yang lepas. belum bulan puasa lah. Sebelum puasa dah, sebelum puasa. Kita buat ni untuk batch 82 Sekolah Menengah Sains Kelantan. So kita kecek pun ada bahasa standard, bahasa Kelantan, French mother, Dutch mother, Arab sikit. So saya sekarang kepada Mizi untuk perkenalkan tetamu kita pada hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran lagi. Kali ini episod yang kedua. Episod pertama kita dah buat dengan saudara kita, saing-saing kita daripada kelas Alpha dan kelas Beta. Alpha hari itu Wan Asriah dan kelas Beta Nazri Ismail. Sekarang kita turun ke kelas Delta, Delta Perwira. Delta Perwira. Dan kali ini kita ada tetamu seorang je sebab kita rasa 1 jam ni memang tak cukup lah seorang. Betul sih. So sebab dia pun rasa adalah bahasa-bahasa tertentu yang dia akan guna untuk ni kan. Terkejut juga kita keluar bahasa Dutch apa semua ni. Tapi tak apa. Okey, saudara kita, saing kita untuk episod yang kedua ini, saya ada Wan Azlan. Itulah band pun kita tak tahu. Wan Kamruzaman. Wan Kamruzaman. Itulah yang kita perlu adakan session ni, podcast ni. Sebab banyak benda yang kita tak tahu tentang saing kita. Kita kata saing tapi banyak yang kita tak tahu. Ya. Apa ni, especially yang berlaku ni lah hidup semasa SMS Dan selepas. dan selepas tu lah. So kita bukan kata nak korek dia punya sejarah hitam. Kalau dia nak cakap dia punya sejarah hitam pun tak apa jugalah. Tapi so kita saya rasa baik saudara kita memperkenalkan diri dia. So lebih afdal lah untuk dia perkenalkan diri. Sekali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya, nama ini beri Wan Azlan bin Wan Kamruzaman. Asal saya daripada Jalan Keliput, okey, belakang Sekolah Zainab, Kota Baru. Okey, Belakang Sekolah Zainab. saya saya sekarang ni tinggal di USJ ya. USJ berapa tu? USJ 22. 22. Okey. Saya sekolah di Kota Baru lah, di SIPS 1, Sekolah Rendah Sultan Ismail 1, di Jalan Kuala Kerai. Lepas tu saya masuk ke Sekolah Menengah Sultan Ismail, SMSI, dekat dengan rumah, Jalan Keliput. Okey, sampai form 3, then saya dapat peluang pergi ke itulah SMS lah. Okey, masa sekolah dekat Kuala Kerai tu, ada tak batch-batch kita yang sekali Jalan Kuala Kerai. Jalan Kuala Kerai, Kampung Putih. Kampung Putih. Lepas tu masa SMSI itu kan ada juga ke saing-saing kita sekali? Kita nak tahu juga dia kan, geng-geng mana ni. Okey, di itu sekolah rendah tu itulah Lee, Rosli Osman, apa ni? Nik Zaki, Nik Azhar. Apa, tak ingat. Ada live view Ada few lah, ada few. Ada few yang Rosmai Yaakob. okey. Rosmai Yaakob. Mek Yaakob tu dia gelah gambar merah putih. Dia pun duduk belakang sekolah Senak juga. Dia belakang SIC.
Di belakang SIC ke? Dia pakai SIC. So bekerja demo lah. Bekerja jeleleh. Masa tu kenal ke tak? Not exactly lah. Not dekat lah. And then I think yang tu lah kalau minta maaf lah kalau tak ingat. Sebab lama dah. And then masa SMSI Zik. Okay, saya jumpa Zik sana. And then Azmi Mamat. Azmi Mamat we came together. Azmi Pelita lah. Panggil dia. Azam Hassan. Ajay was sekolah rendah pun Ajay juga. Together. So ada a few people. So lama rapat lah ngajar gitu kat sekolah rendah dengan dia. SMA saya dengan dia, sekolah sains pun dengan dia. Dia kan. Maknanya boleh dikatakan small world sebenarnya. Mari ke jumpa orang sama ya. Yes. Ikut maknanya macam Zik sekolah Indira Putra kan. Kahwin sore sebenarnya. Dia daripada sekolah rendah Tengku Indra Petra masuk sekolah sains. Jadi tak ada go. Kau gimana sore semua. Siapa lah di UK pun kalau ke Orik pun sore juga. Dari hidup lagu tu. Masya-Allah. Yang ni alhamdulillah je kita dapat wakil daripada Delta ni. Nak boleh kau Delta susah je. Susah. Kita ada panggil Delta Perwira. Kita ada Gamal, Delta, Alpha, Beta. Hok paling susah nak mari Delta. Saya ni alhamdulillah boleh mari sini. So tujuan kita ni basically nak borak santai ni. Sebab kita tahu go kita ni sekolah sains masa tu kita tahu especially sebelum dan selepas tu at least for the first 10 years after SPM tu kita tahu apa berlaku ni. Masih bawa diri masing. Ada pergi ke US, UK, ada duduk kat Malaysia, gimana pun semua. Jadi kita macam hilang arah tu. The first 10 to 15 years after SPM. So hari ni buat santai ni kita nak kecek sikit lah apa boleh. So kalau boleh cerita lepas SPM apa berlaku pada lai. Ya. Okey. Tahun 82 ni. 82 lepas maknanya selepas le ambil result tu. Okey kita ambil result pergi sekolah ke. Dia pergi ke pergi sekolah ambil result. Kita tak tahu. Lepas exam tu apa jadi dengan le masa tu. Apa last paper kita ingat tak? Last paper SPM kau tak ingat dah. Kau tak ingat dah. Jangan dia tanya kau benda-benda. Memang tak ingat langsung. Kau tak ingat lah. Kalau kecil-kecil sangat tu tak ingat lah. Cuma kau ingat dulu ni mak study. Dia dengan imudah sama naik. Ini bisa. Kisah kan tak bukan belakang. Itulah. Lepas je SPM tu. Lepas mana tu? Okay, maybe before masuk SMS lah. Okay, so before masuk SMS tu I was I was grateful. I didn't do very well in sekolah rendah lah. Okay. I didn't do very well in sekolah rendah. But dia mesti megah dulu. Lepas tu I think betul tengok gambar saya masuk SBP hostel lagi hostel kan masa tu. So itulah I came to realization lah I'm not doing well kan. So bila saya masuk SMSI tu I try to improve myself lah. So alhamdulillah I got the finally I did quite well in menengah rendah and then I got the offer to go to SMS Kelantan lah. Ingat lagi cikgu-cikgu hot famous kat SMSI dulu. Kau ingat cikgu Pedi cikgu Tina tu rambut lagi tu. Lepas tu Ustaz Omar ingat Ustaz Omar. Ingat Ustaz Omar. Lepas tu cikgu disiplin backing cikgu apa? Cikgu Askiah ke? Askiah. Dulu saja nak itulah. Bila kau masuk kalau sekolah sains SMSI tu 3 bulan lepas tu bila kau masuk sekolah sains Kelantan kau masuk beza culture. Sebab kalau sekolah sains SMSI tu kalau petai tu lepas nak balik tu ada gocah ni pagar dodak. Ada semua. Ada semua guru batu habis. Saja sorry interrupt. Go ahead lah. Tak ada lah. Maknanya demo ada kongsi sekolah sama tu interesting lah kan. Ya. Jadi itulah. Lepas tu demo motivation demo tu
setelah tengok semua ramah pergi sekolah asrama, dia merasa I have to do well lah. I Kan? have to do well. I have to do well to keep up with the rest of sains lah. Yeah, Kan? to keep up with the rest of itulah. Tengok ramah orang pergi ni. You know. And then probably my mother pun itulah played a role juga. I see. Okay. Because what way play a role tu? She asked me to perform lah. I mean in her own way lah. And then alhamdulillah lah, I did quite well, and then I was offered the itu SMS, and then I took up that offer. Perasaan Ha? bila dapat offer tu, perasaan mari boleh Alhamdulillah sekolah sains. lah. Alhamdulillah lah sekolah sains. And then I think my life ni quite boring lah. You know, relatively I think I don't have enough excitement lah. It's more of the vision tu is planned by the parents lah. Okay. So alhamdulillah lah. Okay. Walaupun it's boring, I think boring is predictable, and boring is create certainty. I think that is most important lah. Okay. In life, you have to be predictable lah. So I think my parents have what they have in mind for all the rest of us kan. Myself and my siblings. So I think after I've got the offer, then the plan tu at that time was to actually go overseas lah. Okay, because we know my parents know that is the ticket out lah kan. If you want to go overseas ke apa ke, you have to be in Sekolah one asrama. of these schools lah, because you have a better chance. So that's what we did, you know. That's what I did anyway. Okay, and then alhamdulillah lah, I got the offer to go to Australia. On the before result lah. So Before result. so I went before Oh, result. Oh, before result. So before Patutlah dia, Rupa dengan air belakang semua. patutlah dia tak ambil result SPM. dia ambil Oh, result damn. Because really, it didn't matter that time. Dah dapat dah kan. The hell with the result. Before result tu bulan berapa? Bulan 2. Actually I Bulan flew 2. to Australia bulan 2. I see. Februari. We never knew that. Tak tahu. Kita tak tahu. Bila one of the ini kan pergi awal kan. Lai tak pergi lah lower seat sementara. Dah tak pergi. Tak pergi? Tak pergi. Oh, first time kita tahu ni. Masya Allah. That was first time. That's why a lot of things that we did not know about our friends. Berapa orang masa tu I was the only one lah from SMS. Ya. Wah. SMS Kelantan lah. Tapi from SMS Pahang ada Ada few. lah. Ada I think SMS Pahang ramai. MCKK, and then Emang sorang ada. Sang Kelantan.